Walaupun phone kita dalam keadaan off Bluetooth, so kita letak je kat sini, dia akan auto detect. Okey, so aku off dia punya Bluetooth. Okey, ni sound daripada phone aku. Memang function lah speaker ni. Hampa duk pakai lagi phone holder yang bosan macam ni ke? Ketinggalan zaman ni weh. Okey ni weh, aku nak recommend dekat hampa phone holder ni. Aku baru tengok kat TikTok weh. Aku tak sangka dia punya ni solid juga. Dia tak adalah ringan sangat, dia tak adalah berat sangat. Macam phone holder kita yang biasa tu lah. Okey, boleh pusing-pusing macam ni. Ni button on. Power on. So dia ada dua mode, satu induction mode, satu dengan Bluetooth mode. Nak tukar mode ni tekan je kat button on Okey, kita test dia punya Bluetooth speaker dulu Okey, so nanti dia akan detect dekat phone kita ZJ016 ni. Lepas tu kita pair Bluetooth connection. Weh, serius. Dia punya sound ni memang kuat gila weh. Aku buka ni pun volume tak habis lagi. Jiran aku main tegur pula lagi Naya. Okey dah, hampa jangan duk tunggu lagi. Hampa boleh tukar terus lah. Pakai yang ni. Okey, link untuk belian aku dah sediakan. Hampa kena grab cepat weh, sebab barang ni memang tengah laku kat TikTok ni. Sebelum stok habis, sebelum harga dia berubah, link untuk belian aku dah sediakan.